Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Najmi bin Azri Shah daripada kelas TPS 35. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan saya yang bertajuk Guru Komputer Digital dalam Menjalankan Kurikulum yang Dinamis. Sebelum kita membincangkan dasar-dasar kurikulum di sekolah, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum dan kompetensi digital guru. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? Kurikulum ini merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang berperanan untuk melengkapkan proses pembelajaran murid melalui aktiviti unit beruniform, kelab dan persatuan, serta sukan dan permainan. Aktiviti-aktiviti ini bertujuan untuk membentuk murid secara menyeluruh dari pelbagai aspek seperti jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dalam era digital pada hari ini, guru bukan sahaja perlu mahir untuk mengurus aktiviti kurikulum secara konvensional. Malahan, guru perlulah memiliki kompetensi digital. Kompetensi digital ini ialah keupayaan untuk menggunakan teknologi secara berkesan, kreatif dan beretika bagi merancang, mengurus, melaksanakan dan menilai aktiviti kurikulum. Penguasaan teknologi seperti Google Classroom, Canva, Microsoft Teams dan sistem PAJSK sendiri dapat menjadikan pengurusan kurikulum lebih sistematik, cekap dan menarik. Oleh itu, pembentangan ini akan menghuraikan bagaimana guru-guru yang kompeten digital mampu menjana kurikulum yang lebih dinamik serta menyokong pembangunan murid secara holistik. Jadi, di sini saya akan menerangkan 5 dasar utama pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kita lihat dulu dasar utama. Yang pertama, iaitu kurikulum ialah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ini bermaksud kurikulum bukanlah aktiviti sampingan ataupun pilihan. Sebaliknya merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan negara yang melengkapkan proses pembelajaran di bilik darjah. Melalui kurikulum, murid berpeluang mengembangkan potensi diri mereka secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar ini disokong oleh Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 yang mengiktiraf kurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum. Selain itu, beberapa surat pekeliling ikhtisas turut memberikan panduan berkaitan pelaksanaan dan pengurusan aktiviti kurikulum di sekolah. Di peringkat sekolah, dasar ini dilaksanakan melalui penyertaan murid dalam unit beruniform, sukan dan permainan serta kelab dan persatuan mengikut takvim yang telah ditetapkan. Guru bertanggungjawab untuk merancang, melaksanakan dan menilai aktiviti-aktiviti supaya objektif pembelajaran dapat dicapai. Dalam era digital ini, kompetensi digital guru memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan pelaksanaan dasar ini lebih sistematik. Contohnya, guru boleh menggunakan Google Classroom ataupun Microsoft Teams untuk menyampaikan maklumat, Canva bagi menghasilkan bahan promosi serta Google Drive atau OneDrive untuk menyimpan dokumentasi aktiviti. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengurusan, malah menjadikan aktiviti kurikulum lebih tersusun dan menarik. Seterusnya, dasar utama yang kedua menyatakan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Ini bermaksud setiap murid perlulah melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Dasar ini bertujuan memastikan semua murid mendapat peluang yang sama untuk mengembangkan potensi diri mereka, bukan sahaja dari aspek akademik, malahan dari segi kepimpinan,
disiplin, kerjasama dan kemahiran insaniah. Dasar ini telah disokong oleh Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 yang menegaskan bahawa kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Di sekolah, setiap murid akan didaftarkan dalam 3 komponen kurikulum. Kehadiran mereka direkod dan penglibatan dinilai melalui sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ataupun lebih dikenali sebagai PAJSK. Dalam era digital, guru yang kompeten digital dapat mengurus penyertaan murid dengan lebih cekap. Sebagai contoh, pendaftaran ahli boleh dilakukan menggunakan Google Forms. Kehadiran boleh juga direkod melalui QR Code. Markah-markah dimasukkan ke dalam PAJSK, manakala maklumat aktiviti disampaikan melalui Google Classroom, Microsoft Teams atau Telegram. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah dapat meningkatkan ketepatan rekod dan memudahkan komunikasi antara guru dan murid. Berikutnya, dasar utama yang ketiga menegaskan bahawa penyertaan semua guru dalam kegiatan kurikulum ini adalah wajib. Ini bermaksud setiap guru bukan sahaja bertanggungjawab melaksanakan pengajaran di dalam bilik darjah, malah turut memainkan peranan penting dalam merancang, mengurus dan membimbing aktiviti kurikulum. Di sekolah, guru biasanya dilantik sebagai guru penasihat bagi unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Antara tanggungjawab mereka ialah menyediakan perancangan tahunan, mengendalikan perjumpaan, membimbing murid menyertai pertandingan serta merekod kehadiran dan pencapaian murid. Dalam era digital ini, kompetensi digital membantu guru untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan lebih cekap. Sebagai contoh, Google Calendar boleh digunakan untuk mengurus jadual aktiviti, Microsoft Teams atau Google Meet pula bagi mesyuarat dan bimbingan dalam talian, aplikasi Canva untuk menghasilkan bahan promosi, manakala aplikasi AI seperti ChatGPT ataupun Copilot boleh membantu guru untuk menyediakan idea aktiviti, kuis dan dokumen dengan lebih pantas. Walau bagaimanapun, penggunaan AI hendaklah digunakan secara beretika dan guru perlulah menyemak semula setiap hasil yang dijana sebelum digunakan. Oleh itu, penggunaan kompetensi digital membolehkan guru untuk melaksanakan tanggungjawab kurikulum dengan lebih sistematik, kreatif dan berkesan, sekaligus dapat menyokong pembangunan murid secara holistik. Seterusnya, kita lihat dasar utama yang keempat yang menekankan bahawa kegiatan kurikulum hendaklah dilaksanakan secara terancang dan sistematik. Ini bermaksud setiap sekolah perlulah menyediakan perancangan tahunan dan memastikan semua aktiviti dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sekolah, pelaksanaan kurikulum melibatkan 3 komponen utama, iaitu unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Setiap aktiviti ini disusun mengikut takwim sekolah, manakala kehadiran, penyertaan dan pencapaian murid direkodkan melalui sistem PAJSK. Dalam era digital, kompetensi digital guru dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Sebagai contoh, Google Calendar boleh digunakan untuk menyusun jadual aktiviti sepanjang tahun. Aplikasi Canva bagi menghasilkan poster dan sijil. Padlet sebagai ruang perkongsian hasil aktiviti murid, manakala Microsoft Excel atau Google Sheets membantu guru untuk mengurus rekod kehadiran dan markah dengan lebih sistematik. Selain itu, semua dokumentasi boleh disimpan dalam Google Drive ataupun OneDrive supaya mudah diakses dan lebih selamat. Oleh itu, penggunaan teknologi digital bukan sahaja
memudahkan pengurusan kokurikulum, malahan dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya di sekolah. Dasar utama yang kelima ialah penyertaan secara beramai-ramai. Dasar ini menekankan bahawa semua murid perlulah diberi peluang yang sama untuk menyertai aktiviti kokurikulum tanpa mengira kaum, latar belakang, agama, jantina dan tahap kebolehan murid tersebut. Melalui penyertaan secara menyeluruh, murid dapat memupuk semangat perpaduan, kerjasama dan saling menghormati antara satu sama lain. Di sekolah, dasar ini dilaksanakan dengan memastikan setiap murid mempunyai peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti seperti pertandingan, perkemahan ataupun program kepimpinan. Guru juga memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan penyertaan aktif semua murid serta memastikan tiada murid yang tercicir daripada aktiviti kokurikulum ini. Bagi menyokong dasar ini, guru yang kompeten digital boleh menggunakan media sosial sekolah untuk menghebahkan aktiviti, Google Forms untuk pendaftaran peserta, QR Code untuk merekod kehadiran serta YouTube Live ataupun Microsoft Teams untuk membolehkan penyertaan secara maya sekiranya diperlukan. Selain itu, Canva juga boleh digunakan untuk menghasilkan poster dan bahan promosi yang menarik bagi meningkatkan pelibatan murid. Penggunaan teknologi ini membantu menjadikan penyertaan akan lebih mudah, inklusif dan berkesan. Selain 5 dasar utama yang saya sebutkan sebentar tadi, pelaksanaan kokurikulum di sekolah turut disokong oleh beberapa dasar dan dokumen rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah Akta Pendidikan 1996 yang menjadi asas perundangan kepada sistem pendidikan negara, termasuklah pelaksanaan kokurikulum. Seterusnya, Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 menegaskan bahawa kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum dipandu oleh surat pekeliling ikhtisas yang menjelaskan tata cara pengurusan, keselamatan dan tanggungjawab pihak sekolah. Selain itu, PAJSK sendiri digunakan bagi merekod dan menilai penglibatan serta pencapaian murid-murid. Dasar satu murid satu sukan bertujuan untuk menggalakkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal mereka. Akhir sekali, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM, kualiti atau sekolah, membantu sekolah untuk menilai keberkesanan pengurusan kokurikulum supaya pelaksanaannya sentiasa berkualiti dan mencapai objektif yang telah diletakkan. Baiklah, setelah kita memahami 5 dasar utama dan dasar-dasar sokongan, persoalannya ialah bagaimanakah guru dapat melaksanakan semua dasar tersebut dengan lebih berkesan? Jawapannya ialah melalui penguasaan kompetensi digital. Guru yang kompeten digital mampu memanfaatkan pelbagai aplikasi bagi menyokong pengurusan kokurikulum. Dari aspek komunikasi, platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan Telegram membolehkan maklumat disampaikan dengan cepat kepada murid dan ibu bapa. Dari aspek pengurusan pula, Google Calendar dan Google Forms memudahkan penyusunan jadual serta pendaftaran aktiviti. Seterusnya, bagi tujuan penilaian pula, sistem PAJSK serta Google Sheets atau Microsoft Excel membantu guru untuk merekod kehadiran dan pencapaian murid secara lebih sistematik. Selain itu,
aplikasi Canva dan Microsoft PowerPoint boleh digunakan untuk menghasilkan poster, sijil dan bahan-bahan promosi yang menarik. Akhir sekali, seiring dengan perkembangan teknologi, guru juga boleh memanfaatkan kecerdasan buatan seperti ChatGPT ataupun Microsoft Copilot untuk mendapatkan idea aktiviti, menyediakan draft surat ataupun menghasilkan bahan pembelajaran. Namun begitu, penggunaan AI hendaklah dilakukan secara beretika dengan memastikan guru menyemak dan menilai semula setiap maklumat sebelum digunakan. Oleh itu, kompetensi digital ini bukan bertujuan untuk menggantikan peranan guru semata-mata. Sebaliknya, memperkasakan guru supaya pengurusan kokurikulum menjadi lebih cekap dan sistematik, sekaligus selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 ini. Seterusnya, selain memastikan dasar-dasar kokurikulum dilaksanakan dengan berkesan, guru juga berperanan untuk membentuk kompetensi murid serta meningkatkan kesedaran tentang kesihatan diri. Melalui aktiviti kokurikulum seperti sukan, perkhemahan, kawat kaki dan khidmat masyarakat, murid juga dapat meningkatkan tahap kecerdasan fizikal serta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pada masa yang sama, penglibatan dalam kokurikulum turut memberi manfaat kepada kesihatan mental dan emosi. Murid-murid belajar untuk mengurus tekanan, meningkatkan keyakinan diri serta membina daya tahan apabila berhadapan dengan sesuatu cabaran. Selain aspek kesihatan, kokurikulum juga membentuk kemahiran insaniah seperti kepimpinan, kerjasama, komunikasi dan rasa tanggungjawab. Semua kemahiran ini penting untuk melahirkan murid yang seimbang dan bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Guru yang kompeten digital boleh mengukuhkan proses ini dengan menggunakan pelbagai aplikasi digital seperti Kahoot dan Quizizz untuk pendidikan kesihatan secara interaktif, Canva bagi menghasilkan infografik pemakanan sihat, serta Google Forms untuk mendapatkan maklum balas murid selepas sesuatu program dilaksanakan. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan menjaga kesihatan diri. Walaupun kompetensi digital memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaan kokurikulum, namun masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diberikan perhatian. Antaranya ialah kekurangan kemudahan digital seperti capaian internet yang lemah dan kekurangan peranti ICT di sesetengah sekolah. Selain itu, tahap penguasaan teknologi dalam kalangan guru juga berbeza-beza. Ada guru yang masih memerlukan bimbingan untuk menggunakan aplikasi digital secara berkesan. Guru juga berhadapan dengan kekangan masa kerana perlu mengurus pengajaran, pentadbiran dan aktiviti kokurikulum secara serentak. Di samping itu, penggunaan teknologi AI perlu disertai dengan amalan etika digital, termasuk menjaga privasi data murid dan memastikan maklumat yang digunakan adalah tepat dan sahih. Bagi mengatasi cabaran ini, beberapa langkah telah pun diambil. Antaranya ialah memperbanyakkan latihan profesionalisme berterusan ataupun CPD bagi meningkatkan kompetensi digital guru. Pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan juga perlu menambah baik kemudahan ICT serta capaian internet. Selain itu, penggunaan AI hendaklah dilakukan secara beretika sebagai alat sokongan, bukannya menggantikan pertimbangan profesional guru. Dengan usaha yang berterusan ini, pelaksanaan kokurikulum dapat menjadi lebih berkualiti dan relevan dengan keperluan pendidikan masa kini. Jadi, sebagai rumusan, kokurikulum merupakan komponen penting
dalam kurikulum kebangsaan yang berperanan untuk membentuk murid secara holistik dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Pelaksanaannya berpandukan 5 dasar utama serta beberapa dasar sokongan yang lain yang memastikan setiap aktiviti dijalankan secara sistematik dan berkesan. Dalam era digital, guru perlulah memiliki kompetensi digital bagi memudahkan pengurusan, pelaksanaan dan penilaian aktiviti kokurikulum. Penggunaan teknologi yang sesuai bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengurusan, malah dapat menjadikan aktiviti lebih menarik dan interaktif, sekaligus relevan dengan keperluan pendidikan abad ke-21 ini. Akhir sekali, kejayaan pelaksanaan kokurikulum memerlukan komitmen semua pihak, termasuklah guru, murid, ibu bapa dan pihak sekolah. Dengan gabungan dasar yang kukuh dan kompetensi digital yang mantap, kita mampu melahirkan murid yang seimbang, berdaya saing serta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi ini merupakan rujukan-rujukan yang telah saya peroleh. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.